Kan? Bukan tak salah. Aku cakap ni bukanlah aku nak menidakkan. Tak. Kan? Tapi kita kena faham sebenarnya. Tak kisahlah kau nak main bola pukul berapa sekalipun, kau nak workout pukul berapa sekalipun. But the main thing yang kita kena jaga adalah recovery kita. Yeah, I mean that's one. Because lagi satu aku nak tambah. Recovery plays an important role for your routine. So contohnya hari ni, contoh kau main gym. Hari ni kau buat favorite activity kau chest day. Okay. Kau buat chest, kau tambah arm lagi. Okay dah. Kau dah all out lah, burn lah. Besok kau nak buat back pula. Logik tak? Tak logik. Sebab kau bigger muscle. Betul. Bigger muscle takes about 48 hours to at least 24 hours to recover. Kau belum 24 hours lagi tapi kau nak dah main back. Too big muscle and upper body. And so automatic the third day kau dah barai. And I mean it's like, why not you do the second day is your leg day. Tapi bergantung pada recovery kau. Adakah kau cukup tidur? Adakah kau badan kau lesu Strain ke macam mana kan? Kalau kau lesu, strain tinggi, I mean maybe kau do easy run. The following day kau baru kau buat aktiviti yang heavy. So because recovery plays an important role for your routine. Right? It's a related thing. And benda ni end of the day akan derive pada kau punya motivation juga. Sebab kadang-kadang orang rasa macam penat lah aku sukan. Penat je kan. Macam mana ni, tak ada ke sukan yang tak penat. Main snooker pun penat lah. Sakit kepala. Macam tu lah. Tapi aku boleh cakap satu lah, common mistake lah. We're talking about the common scenario where everyone fail on the resolution and is basically diorang ada banyak goal. Terlampau banyak goal. Okay. And not only like stick to 2 to 3 goals. They have more than 5-6 goals, for example. And which is like some boleh achieve, some tak boleh achieve. And dia sendiri tahu tak boleh achieve. But for me, it's okay to have some goal that not achieve. Bukan kau buat 10 goal tapi kau tak boleh achieve 10 goal. Okay. I mean, you do 10 goals, you can't achieve 1 goal or 2 goal, is normal. Tapi make sure that the 2 goals to push you to a motivation lah. Betul. And macam contoh, aku always wanted to start High Rocks. Every year in my resolution aku buat, tapi aku tak bersedia. Aku tahu body aku tak terima lagi. So relax dulu. Tapi I always put on the bucket list. Okay, 2020. Last time aku buat, kalau boleh quarter 3 2025 aku nak start basic High Rock. Aku rasa body aku tak ready lagi. Aku dah pergi intro class, aku rasa aku tak ready lagi. Okay, tak apa, slow. And maybe this year 2026. So this is something that aku put dalam aku punya. I know it's a very high commitment, but this is something that aku letak. Tapi tak semestinya aku nak achieve. Tapi aku ada lagi bucket list lain aku nak achieve. Okay. But this is like the higher tier lah. Kalau aku dapat achieve, it's bonus for me lah. Macam tu lah. That's second. What causes a lot of routine fail or a lot of resolution fail? Follow orang. Follow orang. Member kau kata, okay, this year aku nak join gym, aku nak fit, and aku nak jadi macam ni. Member ni pun follow. Tapi member ni dia follow sebab member dia ada. Kawan baik dia. Tu kawan dia dah stop gym, dia pun stop. Terkial-kial. Itu cerita dia akan jadi kan. Yang last kali aku nak tekankan, macam kau cakap tadi lah, recovery. Recovery is something that everyone, I think, looking down lah. Tapi aku rasa sekarang ni, among the lot of youngsters aku borak pun, diorang pun ada self-awareness and education. I think with lights of a lot of blogs, AI and everything, people also search macam mana nak recover cepat, why I'm feeling this way. So that the education is there. But adakah orang follow? Okay. And that is the question lah. So I think this is the 3 faktor yang aku boleh cakap yang main peranan lah. Ramai orang struggle dalam resolution dia orang. I think ada lagi banyak faktor. Tapi I think this is the 3 main factor yang kau buat. Kalau ikut orang, macam contoh ikut orang ni paling common. And so member pergi gym, dia pun nak follow. Member berhenti, kau dah tak boleh nak gym. And some people wanted to follow some sport yang very expensive, but they can't even commit from themselves. Okay. And that's one. I mean, it's an example, right? And other than that, adakah kau follow orang ni nak jadi pro player, tapi diri kau sedia tak jadi pro player? So that's another question. And so a lot of things, right? I think that lights of
bukan aku cakap follow orang salah, tak salah pun. Tapi kau kena ada same mindset or you on the same page. Even kau nak follow influencer tu nak join run, tak ada masalah. Kau join, kau follow dia, run, no problem. It's a good thing. But I think adakah engkau berada di satu mindset yang sama? And that is another question lah. Okay, Sean, kita nak masuk sikit lah. Dekat dalam, kita nak sentuh sikit tentang performance metrics. Kita nak selam dalam sikit. Oh, jom. Okay. Performance ada 4 pillar as far as I know. Cardio, strength, sports specific dengan recovery. Okay, ada 4 pillar ni. Untuk strength, dia represent macam working punya exercise, apa nama dia? Repetition, workout punya weight, benda semua tu kan. Okay, contohnya macam kalau kau squat sama je selama setahun. Setiap hari kau squat je sama setahun. Adakah benda tu membantu kau punya strength? Macam mana? Cuba kau ulaskan sedikit tentang strength ni. Macam maksud aku tadi, kalau kau squat ataupun lompat bintang sama selama setahun, okay, so dia akan jadi macam plateau. Betul tak? Dia akan jadi plateau. Dia akan sama je. So apa komen kau yang kau boleh kupaskan sikit tentang benda ni? Dia macam ni bro. Kalau benda tu sama je setahun, tapi kalau kau main dengan intensity, kau main dengan repetition, dia different. Contohnya kau start bulan 1, kau squat contoh 20 kilo lah. Kau squat 20 kilo every day, 8 rep. Okay. And the following month kau increase to 15 rep, 10 rep, because kau rasa macam 8 rep ni kacang je. So body kau tak get used to it. Tapi the thing is, I will say that kalau kau increase kau punya, either kau punya rep, kau intensity ataupun kau punya load, kau akan nampak dia punya progress. Right? But in some stance, kalau kau stagnant je, dia more to mobility lah. Kau jadi comfort lah. Kau comfort lah. Body kau tak grow. So muscle kau tu dah used to that particular load, particular exercise. Kau akan sama je lah, kau maintain lah. Kalau muscle kau tu macam tu lah. Tapi kalau kau ubah intensity dia, kau ubah repetition dia, kau nampak progress dia. Walaupun kau tak nak increase kau punya load. And so actually, not to say that every sport kau kena ada dynamic. Kalau kau tak ada dynamic, diri kau pun boring, muscle dalam badan kau pun boring. Betul. So I mean that is the key lah. I mean the more that you do, the more that you learn about your body. I think this is like one of the things that aku pun pernah study. Aku tak remember lah dekat mana aku baca benda ni. Tapi if I remember exactly, aku share. Tapi what I read on that particularly is basically, the more that you train your body, the more that you learn about your body. The more that you train your body, the more that you learn about your body. Maksudnya kau tahu ketahanan kau sampai mana. Okay. Dan bila kau dah sampai mana, kau akan push satu step. Kau akan push satu step. Kan? Macam dulu aku training weight kan. So for like, aku pernah ada satu tahap yang aku train, maksimum aku boleh pergi ialah bench press for example. Aku boleh pergi about 60 kg bench press. Kan? Lepas daripada tu aku tak boleh pergi. Kan? Lepas tu aku try, lepas sebulan 2 tu aku try at 2.5 kg kiri kanan. Dan aku buat extra 1 rep. Aku buat dapat 1 rep pun jadi lah. And aku buat 1 rep. So bila kau buat 1 rep about a month, then the following month kau dapat buat 4 rep. For that increase of ni. So it means kau punya body tu dah boleh adapt. Dah ada strength. Ada strength sikit, adapt kan. So that's how you build lah the momentum. So that's why kau understand kau punya limit kat sana. Kau nak push, boleh. Kau push where your body can listen to you. Jangan overly push. Macam tu kan. So that is one lah. So kadang-kadang orang pun macam cakap macam ni, lari jauh, tapi berapa lama kau boleh maintain intensity sebelum kau drop. Betul kan. So I think that is like something related to aku bincang earlier lah. So because like larian pun sama je. I mean kau lari jauh tapi kau kena increase your intensity. Betul. Sebab tu kalau kau tengok kebanyakan orang training like marathon or running, dia ada pace creator. Walaupun training, and seorang tu akan tarik pace,
bagi orang belakang tu follow. Yang newbie ni dia akan struggle, but struggle on the beginning. Sebab dia try to catch up the pace. Sebab kalau dia lari pace dia je, bila dia nak improve kan. Kalau I mean pada aku everyone yang pergi training tu semua struggle. Because Betul. training adalah tempat untuk kau push diri kau supaya kau hit the limit. Kalau tak kau tak dapat tempat bro. Betul, Kalau bro. kalau kau training santai-santai macam mana coach nak nampak kau kan. I mean that's more on like strength and cardio lah kan. Tapi kalau kau cerita pasal racket sport kan. Racket sport ni dia different now. Betul. So dia involvement of everything on your body basically. Like your mind, are you having a right mindset? Lepas tu kau punya reaction, kau punya footwork. Other than that kau punya repetitive. Kalau let's say kau main team sport ke, kau main single sport ke, it's different, right? Environment related. And lastly the most aku boleh cakap benda tu pun related dengan game punya matrix juga. Like for example kau punya strategy punya game and so on. But end of the day it tied back to your training, right? So contoh kau main badminton, I mean all the racket sport have a same fundamental, which is footwork, mindset and everything. Bukan sekadar kau pukul je. And kau need to think like where you need to place the ball next, where you need to lock next, where you need to send the ball next, bila nak smash. Betul. I mean walaupun sometimes people dia pancing nak smash, tapi dia smash dia boleh ambil. So because they already thought about it. Betul. Dia dah plan dah, okay aku buat macam ni, aku tahu orang ni akan smash aku. Tapi aku akan berdiri kat sini, so aku boleh ambil. And so I mean that's why I say racket sport is a very other sports semua ada, tapi aku just sebab aku main racket sports recently. Kita go for sport specific lah. Sport specific which lah. is racket. Betul lah. Racket sports memang like dia mindset penting. Kalau kau tak ada winning mindset, susah. Walaupun bukan like okay, every game have winner and loser, but not to say you lose you are loser. Betul. And tapi that's part of the game. Tapi kalau kau kalah, kau kalah berpuas hati. Kau kalah, aku dah cuba yang terbaik. And so that means that you are kalau kalah sebab partner, kalah. That's why aku cakap. partner dupa baru 2.0, kita dah 3 lebih. Macam mana tu? Itu bukan biasa bro. Partner aku salah. Salah pilih partner. Salah pilih. Bila dia tengok video baru dah tahu sebenarnya dia salah, tapi dia tapi itu normal lah. That's why I say racket sport is part of the team, man. So adakah kau adapt dengan teammate kau? Contoh aku team dengan kau, adakah aku accept kau punya weaknesses untuk aku team dengan kau? Mindset juga. Betul lah tu. Kalau aku tak accept kau punya weaknesses, aku rasa aku power, kau power, tapi kau buat hal, aku buat hal pun salah kau buat hal pun salah kau. So it's a bit hard kan. So betul. I think it's like it goes to the sport. I mean sportsmanship lah. So end of the day is mentality and so on. Sebab apa aku tekankan kat situ ialah the full thickness kan. Bukan lari tak pakai otak, lari pun pakai otak. You main gym pun you pakai otak. Everything you use your brain, but like it's more like how you use it, right? Because like racket sport ialah kau nampak eye coordination, hand coordination. Lepas tu in the same time kau kena react, and the same time kau kena lari. And kalau kau your eye and your foot is not tally macam mana. Mata dah nampak dah kat situ, otak dah kata lari, tapi kaki tak lari. Kaki kat situ. Alamak. Itu yang sorry. Dia macam tu lah. So like I mean that is like a part of the things that we need to look it into lah. I mean it's like, that's why I say it's sport related. And then lastly the most, of course, recovery. Recovery actually aku boleh tekan kat sini bukan optional. It's a must. Betul. And so like kalau kau ignore, performance kau tak naik. So I mean it's same naturally. Kau train hari-hari kat gym, kau train hari-hari bench press, kau takkan nampak chest kau ni. Betul. Kau train hari-hari, kau main bola hari-hari dekat padang kan, tapi kau tak jaga kau punya recovery, kau akan sama je lah. Sama je. Sebab tu bila ramai orang ramai coaches nak pilih talent kan, bila coaches nak pilih talent, dia tengok kau ni main bola hari-hari kan, tapi sama je kan. So at the end of the day marah dekat kau pun tak pilih aku, saya dah training hari-hari semua. It's not about that. Tapi ramai lah macam cakap betul lah, recovery is a must lah kan, sebab dia nak dia nak recover balik kita punya energy and everything. Okay. So
dengan tu juga kita boleh build kita punya 2026 punya performance system. Correct. Okay. So kita cuma tak payah untuk performance kita ni kita tak payah letak banyak sangat lah. Kita letak one goal punya rule. Satu je dulu. Okay. Biar benda tu satu. Okay. Satu performance goal je. Biar benda tu boring. Tapi jadikan dia benda tu sebagai satu benda yang efektif. Betul. Betul tak? Okay. So dia akan masuk kepada contoh macam okay, tahun depan aku nak cuba dapatkan tempat bila aku sentuh pasal bola sepak mungkin nak try dapatkan tempat main liga sosial contoh. Betul. Cari satu team nak main tu liga sosial. Tapi kau kena tahu lah kau punya position kat mana kan, benda semua, kau punya performance pula macam mana, kau kena tahu benda tu. That's why kita kena letakkan satu performance goal je. Betul tak? Macam nak main gym contoh. Of course lah kena ada goal je. So tahun depan nak start buat apa? Nak besarkan mana pula, shoulder ke benda semua kan. So of course kita kena ada, biar benda tu nampak boring. Betul. Tapi bagi dia efektif I mean basically everyone knows what's the best to do it lah. I mean it's just like, are you doing the right way or wrong way? And everything is wrong. Adakah kena dengan badan kau? Betul. Adakah boleh measure and everything. So macam contoh kau dah ada performance metric. So with the sport related, maybe aku tekan kat sini lah. Dua things. Metrics dengan how you audit, how you reflect. And so basically contoh kau main racket sport macam pickleball, paddle, right? Kau dah tahu level kau kat mana when you started. Maybe 2025 you started as a novice player. Okay. And ni lah kau punya rank. Obviously kau nak improve ke, obviously everyone want to progress to intermediate. Betul. Right? So apa yang perlu ada for you to go intermediate, or from intermediate to go pro, or advanced or whatever level that you have in that sport, right? So like mesti kau akan tengok, okay, contoh sport related, okay, aku punya eye coordination kurang, so kau work on your eye coordination, you work on your hand coordination, kau punya footwork kurang. So that's why kau measure kau punya matrix, and because it's a sport related, right? So then tied back to your audit performance. So like kau kena buat reflection sebelum kau start 2026. Apa yang kau kena audit? Kau kena audit 2025 kau punya performance. Betul. Adakah kau training hari-hari? Adakah training cukup? Ada benda apa yang kau nak improve? Apa benda, ada apa yang stagnan yang tak menjadikan kau lebih baik? Lepas tu apa kau punya injury pattern? Kalau kau ada injury lah. Kalau kau tak ada injury, apa kau punya recovery pattern? Kau tengok lah apa kan. So that kind of things that kau kena track how. So that's where kita kat Sukan Pro, itu yang kita build. So basically kau ada performance metric. In the same time kau boleh tengok where you stand and where you go. And the following way to kau nak progress, kau akan audit. Or kau akan buat reflection. This is where I stand, ni aku kurang, and ini aku nak ke depan. And so I mean that is our goal. But kat sini memang itulah goal kita nak, and tapi in the same time itulah goal yang most of the people nak. So that's why we trying to achieve the same thing kan. So the thing is macam aku mention tadi, apa benda yang aku perlu improve, apa benda yang aku stagnan, apa benda yang aku kurang, or injury ke, pattern ke, or recovery. So macam mana kau nak tahu benda tu kalau kau tak reflect? Betul. So that's why the audit is important now. Kalau nak reflect, kena ada something kita pandu kan. Betul. Dia tak boleh reflect kalau benda tu kau just letak je dalam kau punya kepala. Dia takkan jadi. Kau kena it's either kau measure benda tu by tulis sendiri, okay, ataupun ada something yang boleh bantu kau. Betul tak? Dia dah tak boleh dah jadi macam guesswork je. Aku rasa hari ni aku sakit lutut mesti ACL ni. Tak boleh bro. Kau kena pergi jumpa juga doktor. Betul bro. Kan, doktor baru boleh. Ini tak boleh, kau tak boleh guess. Yes, kan? yes. Performance, body, tu semua kau tak boleh guess. Correct. Betul tak? So bila kau tak boleh guess, kau kena something yang kau boleh measure, which is yang kita offer lah, which is the data yang kita offer kat kau, betul lah. So macam mana kau punya recovery, so kau akan ada tendency untuk ada injury macam ni kalau kau workout lebih macam gini, benda semua, point-point benda semua tu kan. So itulah something yang kita kena reflect sebenarnya. So kalau kita sama je macam tahun-tahun lepas, so dia akan jadi kau akan menyalahkan benda lain lah. Correct. Because like kita human being, and I think it's more towards to individual lah. So orang yang aku kenal aku kenal banyak orang in term of sports, I mean professional and so on. Tapi bukan semua orang buat journaling. Aku pernah tanya dia orang, kenapa korang buat journaling?
Dia kata aku nak reflect. But this is like a pro athletes. Diorang journaling pun coach diorang membantu diorang. Basically kan. So diorang ada feedback and so. But what about people like us yang tak ada journaling? Kita tak tahu apa tu journaling. Macam mana kita nak start? Macam mana kau nak buat reflection? And so I think this is something that we also offer, where aku nak touch balik kat sini, yang kita offer performance audit, performance trail, performance metrics. At the same time, dia ada feedback for journaling, where okay, ni kau dah reach sama ni dah summary dia, kau perlu improve kan. So I think walaupun orang tak minat journaling ke ataupun tak minat untuk reflection, I think reflection ni dia bukan ni untuk membawa kau down tau. Dia ni, reflection ni is something that help you to learn and grow. So because kau learn about yourself, kau learn about something new, and is it something that for you to grow? I think that is like a key things lah. Bak kata orang ni apa, ambil yang jernih, buang yang keruh. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Dia tak boleh ambil jernih dulu, dia kena buang dulu yang keruh tu, baru boleh ambil yang jernih. Aduh, aku salah. Sorry. Aduh, boleh terbalik pula. Maaf saya punya BM tu. Tak apa, kita faham. Kali terakhir ambil SPM 2005. Lama. Okay Sean, I think kita dah sampai kepada kita punya last segment kita, which is kita nak welcome 2026. Okay. For everyone dekat Sukan Pro ni, kita percaya performance over trend. Okay. Education over ego, dan juga system over motivation. So 2026 ni kita nak benda tu datang dengan a new mindset. Okay, kita nak kena reflect balik apa yang kita dah buat in 2025. Kita nak betulkan balik apa yang tak betul in 2025. Kita tak cakap tentang sport saja, kita cakap tentang overall. Okay, tentang life, tentang financial, emotional, benda semua tu, supaya kita boleh build a consistency in 2026. Okay, dalam masa yang sama juga, in 2026 kita nak fokus on measurable punya progress. Correct. Betul tak Sean? Correct. Okay, so macam aku nak cakap lah, maybe aku nak tambah kan, instead of resolution, and so kita kena buat satu sistem yang tahan lama, bukan semangat semata-mata. Maksudnya sistem tu bukan semestinya kau kena buat sistem. Betul. It's more towards to you have a right process, right mindset and right goal to achieve. I think that is one of the thing lah. So other than that, anything you want to add, bro? Ada dengan sistem tu juga. Okay, jangan lupa. Okay, pergi dekat kita punya website. Okay, register sekarang sebagai founding 100 member kita. Register tu percuma saja. Okay, banyak benefit yang you guys akan dapat. You guys boleh pergi, saya mentionkan balik, you guys boleh pergi dekat kita punya QR. Okay, boleh scan QR, ataupun you guys boleh pergi dekat kita punya website www.sukanpro.com. So dekat situ ada join waitlist. Tekan join waitlist tu, dan kita akan contact you guys once kita punya sistem kita dah up. So you guys adalah orang pertama yang akan rasa the beta as a beta user from Sukan Pro. Okay, so New Year doesn't change performance. Exactly. So the system does. The system does, and we want to welcome 2026, where we reset, reflect, perform, and thank you. This is Sukan Pro Podcast. Cheers guys. Thank you. Bye.